As a business, kau kisah tak kalau kata gambar tu gambar AI? Tak juga. Aku tak kisah kalau gambar tu kalau masuk dalam Facebook Ads, convert, sales, orang tengok tu orang menangis. That's all. Walaupun muka dekat AI Serius, gambar AI sekarang dah tak ada beza bro. Ya? Yeah? Okay, gambar AI, asal-asal masuk dulu, mostly ialah DALL-E. Dan kebanyakannya orang pakai Bing Image Creator dulu. Early 2024 sebagainya kan, dulu. Sekarang ni kan, kalau dulu kata kan, DALL-E nombor 3, Stable Diffusion nombor 2, Midjourney nombor 1. Kan? So, sampai bulan 9 ke bulan 8 tahun lepas, inilah top 3 platform gambar AI. Midjourney is the best lah at that time. Tapi Midjourney problem dia punya kefahaman tentang Melayu dia tu kurang. Oh, Midjourney Kau suruh buat tanjak, kau suruh buat baju Melayu, Dia kau racist suruh buat lah. keris, dia tak tahu. Sebab apa? Oh. Dia punya data training tak cukup. Tak cukup. Sebab dia macam, we call as small enough to be significant in the platform. Malaysia ni kecil bro. Kan? Jadi orang tak heran sangat data training Tak kisah Malaysia pun. kan. So, kalau bulan 9 hari tu, Midjourney nombor 1, Stable Diffusion nombor 2, DALL-E nombor 3. Bulan sekarang ni, bulan 1, Midjourney duduk nombor 4. Ui, Jauh? jauh turun. Midjourney nombor 4. Itu betapa cepatnya pergerakan AI tu. Semua kalau orang yang tak start nak guna AI, baru nak start ni, serius bro, lambat tinggal. So, kalau sekarang nombor 1,